الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, malam ini kitab Sulamus Sibyan, muka surat 145. 145 perkara sunat di dalam ataupun ketika membaca Fatihah. Sudah selesai bincang syarat sah membaca Fatihah. Syarat sah membaca Fatihah ada 10. Kita sedang bincang tanbihun. Tanbihun ni perkara-perkara sunat ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya kita dah bincang sebelum ini, sunat membaca ta'awudz. Sunat membaca ta'awudz. Beberapa situasi yang telah kita bincang. Ada 3 ke 4, ada 3 isu sunat membaca ta'awudz. Dan yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat mengucapkan amin. Sunat mengucap amin. Nah, harakat. Ataupun amin. 5 harakat. Ataupun amin. 4 harakat. Boleh 5, boleh 6, boleh 5, boleh 4. Ataupun boleh juga dalam satu wajah yang lain, boleh juga dengan dua harakat. Ini kesemuanya 6, 5, 4 dan juga 2 harakat. Amin. Bila sunat baca amin tu? Tak kala. Ini ketika sudah selesai membaca Fatihah. Setelah selesai membaca Fatihah bagi dirinya, diri orang sembahyang seorang diri, ataupun diri makmum, diri imam, ataupun diri makmum, ataupun Fatihah imam. Itu maklumah. Sunat baca Fatihah bagi dirinya, atau bagi makmum, atau bagi imam, atau makmum yang mendengar Fatihah imam. Makmum yang mendengar Fatihah imam. Apa maksud mendengar Fatihah imam? Mendengar sebahagian Fatihah imam, tak syarat semua. Maksud sebahagian tu walaupun dia dengar waladhdallin. Hal lain tak dengar. Hal lain fokus kat lain. Tiba-tiba waladhdallin. Sunat disebut amin. Dan sunat pula sebagaimana kita maklum, serentak, satu-satunya perbuatan ataupun ucapan makmum yang disunatkan serentak dengan imam ialah mengucapkan amin. Yang lain serentak pada ucapan makruh, serentak pada pergerakan pun makruh. Hanya satu saja serentak makmum pada dengan imam yang sunat ialah mengucapkan amin. Bermaksud serentak, amin iman, dia pun a. Jangan cepat, jangan lambat. Kalau cepat pun makruh, lambat pun makruh. Kalau lambat tu iman amin, baru dia amin. Kalau cepat tu dia a dulu, baru iman. Baru tu imam. Itu makruh semua. Baik, mudah saja. Kita terus yang detail sedikitnya, nombor 3. Dan sunat yang ketiga. Dan atau pada sunat membaca ta'awudz, yang ketiganya ialah dan sunat membaca surah. Dan sunat membaca surah. Bagi siapa ni? Bagi imam dan juga bagi individu. Nanti kita buat kesimpulan. Bagi imam, bagi individu, bagi makmum. Dan sunat membaca surah bila selepas membaca Fatihah.
Di mana pada rakaat yang pertamanya, rakaat pertama bagi makmum dan bagi imam dan bagi sembahyang seorang diri. Dan rakaat yang kedua dan sekurang-kurangnya 3 ayat. Dan jika ia lupa, itu isu. Baik, sebelum isu tu kita buat kesimpulan dulu. Ya. Dia tunggu makmum. Dia terkejut dengan makmum, dia pun tak sebut. Okay, kalau imam tak sebut amin, adakah sunat makmum sebut? Ya, tetap sunat. Tapi makmum kena tunggu, jangan makmum awal. Kalau makmum sebut awal sebelum imam sebut awal, dia tak tunggu pun, itu makruh. Dia tunggu imam senyap. Kenapa imam senyap? Imam merajuk. Dia kata, biasanya aku dengar makmum dulu. Hari ni bagi kat pok dia lah. Pok dia pun senyap juga. Macam mana nak buat? Lama tak tiap. Lupa riman ni. Kau baca doa panjang sangat. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'mini mu'minat mu'allimi mu'allimat. Habis. Saya tengok ni macam kamu baru lah. Dia senyap, tak cakap apa. Baik, kita sunat dah. Sunat. Disebut dalam kitab Matlaq. Disebut dalam kitab Wisharul Afrah. Kalaulah imam tu senyap atau lambat. Kadang-kadang disebut lambat. Lambat tak dapat pahala sunat, dia tak boleh lambat. Coba waladhdallin, lambat. Dia kadar dia ialah kadar sekadar kita sempat doa Rabbighfirli wa li walidayya. Sebab tu ulama bahas boleh tak tambah wali jami'il muslimin wal muslimat, tu khilaf. Qadai dia kata boleh, muktamad tak boleh. Kenapa? Muktamad kata lama. Apabila lama, putus apa? Masa untuk sunat sebut amin. Dia tak boleh lama. Jadi apabila lama kita dah tunggu dah ni, tunggu, tak sebut lagi, kita pun amin. Kadar mana? Kadar tu jangan lebih daripada Allahumma ghafir ataupun Rabbi ghafirli wali walidayya. Pandangan dhaif kali wali jami'il muslimin wal muslimat. Pandangan dhaif. Muktamad dia cakap Rabbi ghafirli. Boleh tambah tak wali walidayya? Boleh. Imam Bakri Syattar kata. Boleh tambah tak wali jami'il muslimin? Imam Bakri Syattar kata tak boleh, tapi ada pandangan lain kata boleh. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Jadi andaian kita kat tu je. Lebih tu kita pun sebut. Walaupun imam tak sebut. Lepas kita sebut amin, tu imam pun sebut. Tidak menjadi isu. Jadi dapat pahala sunat kita menyebut amin sekiranya imam tak sebut atau imam lambat sebut. Ukur lambat macam mana? Ukur-ukuran dia. Lebih daripada doa yang disunatkan. Jangan lambat. Orang ni tu dia tak tahu makmum yang gopoh yang jadi amin tu. Dia tak tahu yang kata kadar masa tu. Janganlah cepat sangat. Cepat sangat sampai tu imam nak nafas. Tu imam dia nak saktah. Lepas saktah tu dia nak baca doa. Dalam masa saktah tu lah dia nak baca doa. Rabbighfirli wa li walidayya. Barulah dia amin. Tapi kalau tempat yang orang tak belajar lagi ataupun tak cekap lagi, kita nak beramal pun payah juga. Kita baca Rabbighfirli, dia hantar dulu amin. Tak ada. Dia kena latih. Siapa yang nak latih? Bukan ustaz latih. Dia kena imam latih. Sebab apa imam mudah latih? Sebab jemaah dia follow imam dia. Sebab kalau imam tu latih, insya-Allah jemaah akan terlatih. Kalau ustaz jangan-jangan nak pergi latih jahanam. Kalau imam tu dia latih dah, siap dah jemaah dia. Latih macam mana? Kena ajar dulu. Jangan latih tu ajar. Cerita latih. Ajar latih. Ajar tu teori. Ajar latih. Ajar latih. Jangan latih sampai ajar, memang tak jadi.
Kenapa makmum kata, kenapa iman ni senyap? Dulu tak pernah buat macam ni. Rupanya iman tu nak ajar makmum dengan tak beritahu pun. Tak boleh. Beritahu sekali tak dengar. 2 kali tak dengar, tak masuk dalam kepala. Dia faham, tak nak buat, tak jadi. Sebab apa? Sebab kita ni dia sama je masa kita, badan masal kita, minda kita, hati kita. Minda tu hati sama je. Dia apabila sampai tahap terlatih, dia benda tu auto. Sebab dia tu biasa awak. Dia ke hantam awak. Walaupun tadi pun ustaz mengajar. Tadi pun beritahu, jangan sebelum iman tuan-puan. Siap dia. Tak iman tak dan rabbil tak iman bauduk rabbil firli wali daya. Dia amin. Surau Asyik okey tu tengok. Okey seragak nampak. Saya dia tengok juga. Peko okey ke ni? Okey jahanam buat ikut. Iman Asyik tak apa lah. Iman lain yang tak ada. Pakai buruk lah. Sakit buruk masalah. Sakit buruk pun tak ikut lah. Apa kata sakit buruk tau. Kenapa? Mana usah? Sakit buruk. Walah, anak ikut tak boleh. Kenapa? Imam fiqh tak lepas nak ikut je. Baca sedap baca. Dah macam baca. Tarik dia. Tapi tak fiqh tu hancur. Lengok tak dengar macam. Mic duduk di bibir. Mic duduk di bibir ni. At-tahiyat tak dengar. Nak zon je tu. Zon ni kuat sangka. Dia baca, dengar di telinga dia. Kita tak dengar. Kenapa? Kita duduk jauh. Kita duduk dekat belakang. Dah lah dekat, mic duduk di bibir dia. Nyawa dengar. Tapi tahiyat tak dengar. Nak zon macam mana? Nak ikut tak boleh. Ya. Tu kena dakwah. Tu kena dakwah tu. Keluar 3 hari di masjid tu. Dakwah tu imam. Ini keluar 4 hari di masjid. Tak berubah-ubah tu imam masjid. Jahanam. Keluar. Minta Tok Imam. Boleh tak kami nak dakwah 3 hari sini? Dakwah siapa? Dakwah Tok Imam dulu. Tok Imam tak nak keluar. Baca Fadail Amal. Keluar lu. Cakap dia, Tok Imam, mana boleh bisik? Bisik tak sah. Ni bukan bisik Tok Imam ni. Tafakkur. Bisik okey juga. Okey tu. Bisik. Ini bukan bisik, tafakkur. Tu kena dakwah. Ya. Kena hantar wakil kita pergi dakwah kat situ. Tak payah 3 orang. Dakwah seorang je. Pucaklah berzaki. Dapat kat berzaki sejak Tok Imam tu. Tutup tu. Baik. Kita buat rumusan dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Pertama, yang kata sunat baca surah ni, pertama tengok kedudukan tempat sunat bila. Tempat sunat selepas Fatihah. Selepas, ingat kedudukan dia selepas Fatihah. Selain daripada solat jenazah. Selepas Fatihah pada semua solat. Bukan solat fardu je. Solat fardu atau solat sunat melainkan solat jenazah. Kedudukan dia selepas Fatihah. Semua jenis sembahyang. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat selain jenazah saja. Sebab apa kena beritahu macam tu? Ramai orang beranggapan solat sunat tak sunat baca surah. Tak payah baca surah. Baca apa? Fatihah je. Sebab apa? Sunat je. Baca tu umum. Baca Fatihah je lah. Kenapa? Sebab kan solat sunat. Kenapa nak baca surah? Dia tak tahu. Surah tu sunat baca walaupun solat sunat. Satu. Yang kedua. Tadi kedudukan tempat sunat membaca selepas Fatihah. Baik. Yang kedua pula, kedudukan sunat membaca surah pada rakaat keberapa. Tu kita tahu. Jawab dia, qaul mu'tamad, sunat membaca surah pada rakaat pertama.
dan kedua sahaja bagi munfarid ataupun imam. Ni pandangan muktamad ni. Dhaif lain. Pandangan muktamad rakaat pertama, rakaat kedua bagi siapa? Bagi imam dan munfarid, solat seorang diri. Makmum dulu lagi. Makmum kita asingkan. Pandangan muktamad. Ini apa ni? Bagi sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat lain. Sembahyang sunat secara umum sama. Sembahyang sunat kita buat dulu. Kedudukan sunat membaca surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua bagi imam atau bagi sembahyang seorang diri secara umumnya sembahyang fardu atau sunat umum. Baik. Adapun sembahyang sunat. Sembahyang sunat secara umumnya sunat dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu umumnya. Sunat dibaca surah rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan sunat duduk tahiyat awal. Itu umumnya. Tetapi tu nak tarik tu. Tetapi sembahyang sunat disunatkan tidak afdal bukan sunat, afdal tidak duduk tahiyat awal untuk membolehkan membaca surah pada setiap rakaat berdasarkan qaul muktamad. Adapun qaul dhaif kita lupa nak sebut tadi, setiap rakaat baca surah. Maghrib 3-3, Isyak 4-4, tapi jangan buat buat peni orang dia buat untuk ni untuk diri sendiri je. Lain macam punya dapat ilmu baru, dia baru tahu. Orang dhaif tu dia ada amal. Untuk orang lain kena amal muktamad. Untuk diri sendiri boleh. Solat diri sendiri malam ni. Seorang diri je 4 rakaat. Solat sunat, solat apa nama ini fardu, balung ke 4 surah. Boleh tak? Boleh. Kau tak tapi muktamad tu aja. Tu. Tu. Jadi secara umum memang rakaat main sunat ni. Rakaat pertama, rakaat kedua dan sunat duduk tahiyat awal. Tetapi afdal tak duduk tahiyat awal untuk membolehkan keempat rakaat. Tapi kalau dia duduk tahiyat awal tak sunat. Selepas tahiyat awal tak sunat membaca surah. Kalau dia baca tak dapat pada, panggil makruh. Qaul muktamad. Pandangan muktamad rakaat ketiga selepas tahiyat awal baca tak sunat, makruh. Rakaat keempat baca surah, makruh. Itu tak dapat pahala. Makruh tu apa? Tak dapat pahala. Jadi contohlah dia buat contoh. Sembahyang sunat ba'diyah zuhur ada 4 kan? Ba'diyah zuhur ada 4, qabla zuhur ada 4. Okey, lepas ba'diyah kita tapung 4 sekali. Saja aku sembahyang sunat zuhur ba'diyah 4 rakaat kerana Allah. Allahu akbar. Rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah. Tak perlu duduk tahiyat awal. Sebab nak ambil sunat rakaat ketiga, qaul muktamad sunat baca surah. Apabila kita tak duduk tahiyat awal. Rakaat keempat baca surah. Kalau baca surah, tahiyat akhir kena duduk tahiyat akhir. Baik. Itu nombor 2, kedudukan tempat sunat membaca surah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Jadi kedudukan sunat membaca surah ni nisbah rakaat dia panggil. Nisbah rakaat. Jadi pertamanya apa? Pertamanya sunat membaca surah pada rakaat pertama, rakaat kedua bagi imam dan bagi munfarid. Yang kedua apa? Yang kedua pula ini kedudukan sunat membaca surah nisbah rakaat. Nisbah rakaat.
Yang kedua apa? Yang kedua pula sunat membaca surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Bagi siapa? Bagi makmum yang tidak mendengar bacaan surah imam. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua tadi bagi imam atau solat diri. Ke makmum. Ayat ni pula makmum. Makmum mana? Sunat makmum membaca surah pada rakaat pertama, rakaat kedua, makmum mana? Makmum yang tidak mendengar bacaan surah imam. Imam baca tak? Imam baca, tapi dia tak dengar. Kenapa? Mic. Dia duduk jauh, surah yang ke-20, dia tak dengar. Sunat dia baca, sunat dia baca. Baca apa? Baca surah. Zuhur asal lain. Zuhur asal sebab apa? Sebab serentak baca. Makmum baca, imam baca. Sebab sembahyang sing. Ini kita bicara rakaat pertama, rakaat kedua ni bagi sembahyang jahar. Ataupun sama kes dia. Tadi kes di makmum imam baca. Rakaat pertama, rakaat kedua imam baca. Tapi dia tak dengar. Sebab dia duduk jauh. Ataupun duduk tak apa jauh sangat tapi mic tak ada. Suara imam slow. Ataupun imam memang tak baca dan ada ruang imam bagi. Imam bagi. Allah dhalin. Panjang imam sabtah. Kenapa? Bagi ruang kita baca Fatihah. Dan bagi ruang kita baca surah. Senyap imam. Tengok mati je. Bimbang juga. Mati apa berdiri. Lepas je ngam kita baca dia pun Allahu Akbar. Dia diam. Bukan kita dengar. Memang iman tak baca dan iman tak rokok. Jangan iman tak baca di rokok. Jangan kita baca pula. Habis. Dua. Yang ketiga. Ini kedudukan nisbah rakaat. Yang ketiga apa? Sunat. Ya. Sunat tu walaupun kita sibuk baca Fatihah sebab kita tak dapat dengar bacaan surah tu. Itu termasuk juga. Kita selesai Fatihah dulu. Tak boleh tu. Itu. Waktu jahar. Oh, tu tak boleh. Baca Fatihah sampai tak dengar imam. Tak. Tak dapat. Itu maksud dia imam baca. Imam membaca surah tapi kita tak dengar disebabkan fokus. Kita fokus surah. Jadi kita tak tahu dia baca surah apa. Dia baca tak? Baca. Itu tak sunat kita baca banyak. Melainkan ada perbahasan para ulama. Melainkan langsung kita tak dengar. Fokus betul baca surah. Sampai ulah dhalin je kita imam dah senyap. Tapi masa ada lah. Kalau sambil kita baca surah, imam baca surah, kita baca Fatihah, imam baca surah, selesai kita baca Fatihah, imam masih baca surah. Tak sunat kita baca. Kita sunat dengar. Sunat dengar kadar yang sempat kita dengar. Itu saja. Jadi nilai dia tu pahala besar lah, walaupun sekejap kita sempat dengar. Tak sunat kita baca. Sebab apa? Sebab sunat mendengar. Jangan kita baca. Baca makruh. Yang ketiganya, sunat membaca surah pada rakaat ketiga. Tadi rakaat pertama, rakaat kedua. Bagi orang lain, bagi imam, bagi seorang diri, bagi makmum. Ini pula rakaat ketiga dan keempat bagi makmum yang masbuk. Makmum juga tapi masbuk. Macam mana isu dia? Isu dia nya makmum ni dia sempat dengan imam. Dia sempat dengan imam rakaat pertama. Dia sempat rakaat ketiga dan keempat dengan imam. Dia ketiga dengan keempat dengan imam. Maknanya rakaat pertama dan kedua bagi makmum lah. Rakaat pertama dan kedua makmum. Makmum tu rakaat pertama makmum. Makmum sempat tak baca. Makmum sempat tak baca surah? Tak sempat. Kenapa tak sempat baca surah? Kerana imam rokok. Imam rokok tak sempat baca. Tapi kalau imam belum rokok, sunat dia baca. Sebab rakaat pertama bagi dia. Rakaat ketiga bagi imam.
Rakaat keempat bagi imam, rakaat kedua bagi makmum. Apabila rakaat pertama bagi makmum, sunat dah baca. Sunat. Kalau ada masa. Tak sempat masa. Tu dia panggil. Pada rakaat ketiga dan keempat imam, dan rakaat pertama, kedua makmum. Makmum sempat tak? Makmum tak sempat baca surah. Kenapa? Kerana iman rokok. Tak sempat lah. Maka surah tu sunat dibawa ke rakaat ketiga dan keempat. Jadi bawa ketiga. Dia panggil ganjak ketiga dan keempat. Sebab dia tak sempat baca. Kalau dia sempat baca, sempat pun tak apa. Waladhdallin, amin. Iman sir. Tapi dia lambat rokok. Kita pun sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Imam Allahu Akbar, tinggalkan. Apabila kita sempat baca, rakaat pertama bagi kita, rakaat kedua, ketiga bagi imam, cukup. Jangan lagi kita ganjak. Sebab kita dah sempat baca. Ni isu dia, kita tak sempat baca. Rakaat pertama bagi kita, tak sempat baca kerana imam rakaat awal. Rakaat kedua, sunat dah baca, sunat. Tapi iman tak bagi peluang dia rokok awal. Walau zalim tu rokok, maka kita tak sempat dibawa ke rakaat ketiga dengan keempat. Habis, settle. Itulah dia kedudukan tempat sunat. Pertama, yang keduanya kedudukan tempat sunat membaca surah nisbah rakaat. Baik, kita nak tengok pula yang ketiga ni ialah kadar. Pertama, kedudukan tempat sunat secara umum selepas Fatihah. Keduanya, kedudukan tempat sunat membaca surah nisbah rakaat. Yang ketiga ni pula, antara yang penting ni ialah kadar surah. Kadar surah yang disunatkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sekurang-kurang, ini masuk satu topik lain ni. Dan sekurang-kurang tu, satu topik apa tu? Tu kadar. Nak cerita kadar surah yang disunat. Ni. Baru kita nak mula tengok pahala yang asing. Semata-mata baca dapat pahala dapat. Tapi kena pada tempat tadi lah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini sebuah makmum. Baik. Kadar surah yang disunatkan. Kadar mana? Dia ada pertamanya, dia ada kadar paling minima. Apa maksud paling minima? Sekurang-kurang. Paling minima. Tapi di sini ni dia tak sebut paling minima. Sekurang-kurangnya. Terus dia buat sekurang-kurang afdal. Di sini bukan sekurang-kurang paling minima ni. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurang kadar ayat paling afdal 3 ayat Quran. Dia tu buat 3 ayat Quran. Baik, sebelum tu, sekurang-kurang 3 ayat ni paling afdal, minimal afdal. Dia ada kadar paling minimal sunat. Ini juga ni. Ini bab paling-paling. Pertama, ni kadar Ingat kadar ayat sunat. Kita nak tahu. Itu dapat pahala. Pahala sunat membaca surah. Yang pertama, dia ada kadar minima atau aqal dipanggil tu aqal. Minima, kadar minima sunat. Apa maksud kadar minima sunat? Kadar ayat paling pendek untuk dapat pahala sunat. Atau kadar ayat paling pendek untuk dapat pahala sunat. Kita panggil minima sunat. Dalam bahasa syarah, aqal, sekurang-kurang sunat. Paling kurang tu dapat pahala sunat. Minima. Satu ayat lengkap.
satu ayat yang lengkap. Qul tak lengkap. Huwallahu ahad lengkap. Dapat tak? Dapat. Kadar minima. Dapat sunat? Dapat sunat. Bonus tak ada. Yang kedua, kadar minima. Tetap minima. Afdal tahap. Ingat sunat asas, afdal tahap naik. Apa dia afdal? Aktsaru sawaban. Terlebih banyak catatan pahala sunat. Bahasa kita dah ada bonus. Paling minima bonus. Paling sikit bonus. Bukan ni. Bukan. Ialah 3 ayat lengkap. Bukan 3 patah. Qul huwallah. Itu 3 patah. Itu 3 ayat. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Jadi 3. Cukup tu. Yang ketiga dah habis dah. Yang ketiga paling kita tengok dulu. Okey, 2. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi yang pertamanya satu ayat yang dipahami, yang keduanya ialah sekurang-kurang 3 ayat, yang ni sekurang-kurang minima afdal 3 ayat. Dan jika ia lupa, tak ada. Baik. Yang ketiga apa? Paling afdal. Ni kadar paling, tak ada minima dengan maksima lah kan. Kadar paling ataupun maksima, paling afdal, apa dipanggil? Maksima afdal, paling tinggi, tak ada lepas tu, iaitu membaca surah lengkap. Satu surah lengkap. Satu surah lengkap. Lagi panjang surah tu, lagi afdal. Itu dipanggil paling afdal. 3 minimal afdal. Nak lagi bonus, lebih daripada 3, 4, 5, 6 ayat. Lagi paling afdal, paling tak ada dah. Surah kamilah dipanggil. Surah kamilah. Yang sempurna. Kalau surah Qul Huwallah, 4 ayat je. Duha, panjang. Okey, dapat ya, paling afdal. Tapi tak sama ni. Nisbah. Nisbah apa? Kalau surah kamilah pendek, dapat tak nisbah kamilah? Nisbah sempurna surah, dapat pada full. Tapi duha kamilah juga, sempurna juga kita baca. Cuma ayat lebih panjang daripada Qul Huwallah, maka dapat nisbah ayat yang panjang kamilah. Ingat tu, nisbah lain tu. Kita fokusnya lengkap. Apabila lengkap je, dapat paling afdal. Maka kalau lengkap tu lagi panjang surah, lagi tinggi nilai afdal. Baik, settle 3. 3 ni dipanggil kadar ayat sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Settle 1 package sunat. Dan jika ia lupa membaca surah pada rakaat pertama, ni isu. Maka hendaklah kita faham isu dulu, baru kita nak sambung package lain. Package lain ni sunat membaca surah nisbah lain pula, nisbah lain. Maka hendaklah, jawab dia, apabila lupa baca surah pada rakaat pertama, macam mana jawab dia? Maka hendaklah ia musalli, sunat, hendaklah di sini sunat. Maka sunat ia membaca akan surah tadi, baca tu kat mana? Pada rakaat yang kedua. Tu. Macam mana rakaat kedua tu? Contoh, subuh 2 rakaat je. Faham macam mana? Baca 2 surah. Baca 2 surah. Contohlah maghrib. Rakaat pertama. Rakaat kedua, baca. Rakaat ketiga, baca. Satu isu settle. Yang kedua pula. Dan jika ia lupa pada rakaat yang kedua pada baca surah,
maka hendaklah ia membaca akan surah tadi pada rakaat yang ketiga. Contoh maghrib tadi, baca rakaat ketiga. Seperti ia lupa baca surah Jumaat pada rakaat pertama sembahyang Jumaat, maka hendaklah ia baca surah Jumaat dan surah Munafiqun pada rakaat yang kedua. Contohlah, rakaat pertama ni sembahyang subuh hari Jumaat. Ini dia contoh surah Muayyanah ni. Surah Muayyanah ni sebuah lain. Jadi membaca surah ni, dia banyak pakej sunat yang Allah tawarkan. Semata-mata baca, kadar baca, nisbah, nisbah ikut urutan. Baca surah ikut urutan. Nisbah lain. Nisbah rakaat pertama panjang, sunat, rakaat kedua pendek. Lagi pula nisbah surah yang muayyanah, surah yang disusun oleh Nabi. Tu. Macam mana? Contohnya hari Jumaat. Subuh hari Jumaat, rakaat pertama surah Sajadah. Rakaat kedua tempat dia surah Munafiqun. Dia baca surah Sajadah. Dia tak baca surah Sajadah rakaat pertama. Rakaat kedua sunat dia baca dua. Baca dua surah. Sajadah dengan Munafiqun. Lagi orang lagi. Anda takut sangat nak baca surah Sajadah rakaat pertama, takut orang lagi. Dia takut pasal apa? Takut pasal orang nak jaga hati orang. Tu takut berbayang-bayang sendiri. Tanya tu imam, kenapa tak baca surah Sajadah? Takut tak ada orang. Biar tu imam dengan tu ilah je lah. Susah apa pasal orang. Sebab apa? Sebab surah Muayyanah. Surah Muayyanah ni tak boleh ambil kira pasal pandangan orang. Teguran orang tak boleh ambil kira. Tetap kata ulama sunat sampai kiamat, sampai berjamil mati. Sunat. Tak perlu kata tukar-tukar. Tukarlah takut orang kata wajib. Tak. Tetap sunat. Tiap-tiap sejadah tiap-tiap Jumaat tak pernah dia tukar. Sejadah munafik, sejadah munafiqah. Munafiqun. Munafiqun ya kan? Insan. Insan. Baik. Jadi dia kena baca dua. Surah Sajadah dengan insan rakaat kedua. Sunat. Jemaah. Sama juga. Contoh. Rakaat pertama kan? Rakaat pertama. Dia baca separuh Sajadah. Rakaat kedua, dia baca separuh lagi Sajadah. Makruh tu. Itu dipanggil pandangan mu'tamad khilaful aula. Pandangan kedua makruh. Mu'tamad tak makruh, khilaful aula. Pandangan yang kedua kata makruh. Sebab apa? Sebab dia meletakkan hak dia meletakkan surah Sajadah pada tempat yang sunat orang lain. Sepatutnya surah kedua tu, rakaat kedua tu adalah surah insan. Dia kena buh. Tiba-tiba dia buh Sajadah. Maka tetap sunat dia baca insan. Bukan separuh Sajadah, bukan. Kalaulah dia nak buat juga sepatutnya macam mana? Sepatutnya dia baca separuh Sajadah rakaat pertama. Tak nak kamilah lah, tapi dapat pahala juga, dapat lebih daripada 3 surah. 3 ayat dapat pahala kadar minimal afdal. Dia ambil sikit sebelum wahum la yastakbiru tu 3 ayat. Wahum la yastakbiru sujud. Jangan tak maki-maki. Bangunlah Tata Jafar sekejap. Habis Tata Jafar terus rukuk. Rakaat kedua baca insan, jangan sambung. Baca insan 3 ayat je rukuk. Itu nama fakih. Baru orang panggil, orang tahu handle menurut standard syarak. Oleh kerana dia tak nak lambat sangat, tapi tak elok lah buat macam tu, tak dapat lah full kamilah ni, tak dapat lah. Tapi elok tak daripada dekat potong 2 tu? Memang elok itu lagi. Sebab apa? Tak makruh. Tak makruh dia buat macam tu. Khilafah Allah lagi tak. Separuh dia baca Sajadah, separuh dia baca insan rakaat kedua. Ada makruh nisbah tak kamilah.
Sebab kalau yang afdalnya ialah kamilah, sempurnakan sajadah, sempurnakan insan. Tapi dia ambil separuhnya. Dapat tak minimum afdal? Dah, dapat. Yang ulama kata ada ulama kata makruh. Makruh nisbah ni. Bukan nisbah ni. Makruh, ya. Makruh nisbah tak kamilah. Tapi dapat pahala lah. Ni afdal pahala dia. Etc. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sebelum tu, kemudian seterusnya habis dah. Ringkas saja kita. Seterusnya, sunat yang lain pula. Baik, kita habiskan dulu package-package yang ditawarkan di dalam sunat membaca surah. Apa? Nisbah lain. Yang keempat. Yang ketiga, kadar. Selesai dah kadar. Sunat membaca surah mengikut kadar. Kadar ada kadar minimal sunat, ada kadar minimal afdal, ada kadar paling afdal. Yang keempat apa? Sunat membaca surah nisbah mengikut urutan ataupun tertib menurun antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau buat sebaliknya makruh ni. Tentu apa? Pertama wadduha, yang kedua kena susun rakaat kedua urutan selepas wadduha menurun. Jangan atas walaili dan sebagainya. Dia kena menurun. Sama ada dia nak baca alam nasyrah boleh, wattin boleh, walaili idza idza zulzilati boleh. Tak kisah, asalkan menurun. Sebaliknya dia buat songsat makruh. Makruh apa? Nisbah tak ikut urutan. Bukan bacaan. Bukan nisbah makruh baca Quran, bukan. Makruh nisbah tidak mengikut susunan. Tak dapat pahala nisbah tu. Dapat pahala nisbah lain, dapat. Dapat pahala dak setiap bacaan, dapat. Dapat pahala dak minima afdal, dapat. Dapat pahala dak kalau dibaca kamilah, dapat. Tapi nisbah urutan tak dapat. Kerana makruh. Yang kelima, sunat membaca surah lebih panjang pada rakaat pertama berbanding rakaat kedua. Ini perlu fokus betul lah. Ni nak ambil pahala ni. Nak payah sikit ni. Berapa banyak? Orang hafiz dia tahu. Yang kita ni. Jadi bukan hafiz ni. Orang main hapus ni. Apa 2-3 ayat terapu. Apa 2-3 ayat terapu. Tak tahu. Wadduha berapa ayat? Dengan alam nasyrah mana panjang dua ni? Ustaz Asyik. Alam nasyrah dengan wadduha. Wadduha panjang lagi ke alam nasyrah? Kalau nasyrah panjang. Ke ayat. Bukan kira ni. Ayat ke kadang-kadang ayat pendek tapi dia panjang. Bilangan ayat. Contoh wadduha satu-satu ayat panjang. 7 ayat je. Alam nasyrah pendek-pendek 10 ayat. Dikira bilangan 10. Maka kalau kita susun wadduha atas, alam nasyrah lebih banyak bilangan ayat, tak sunat. Kena pilih turun lagi. Jangan baca lam yakunil ladzi. Yang tu memang jahanam. Sebab apa? Yang tu panjang. Rakaat kedua. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua al-kafiru. Apa? Lam yakuni. Panjang tu. Tu dia panggil song. Dia kata tak sonsan dah ustaz. Saya susun elok dah. Susun elok, cantik dah nisbah, susun pahala urutan, dapat pahala urutan. Panjang pendek tak dapat. Makruh nisbah panjang pendek. Makruh nisbah panjang pendek. Ada. Cuba tengok kat mana letak itu. Bawah tu ke? Sekejap, saya ambil. Buah meja ada tak? Ya, kita berhenti sekejap. Sekejap, takut duduk kat dapur. Saya ambil. Kalau tak ada buah meja kat dapur. Tak ada buah meja kan? Kat dapur. Sekejap Nanti banyak pula nak kena. Okey. Dia main dengan motor je. Boleh bawa air. Dia. Berdua. Tu kan? Tak.
Dia bawa foto. Buat air macam tu Yalah. Oh. Asyap buat dia ni. Itu lah. Kalau seorang dan ni tak jadi cai sampai rumah kita. Berkecai. Baik tadi ingat. Ikut susunan bab atas mesti ayat panjang. Rekat pertama ayat panjang, rekat kedua pendek. Jangan bertukar dengan urutan. Urutan nisbah lain. Urutan nisbah pahala asing. Itu kita panggil mustaqilah. Package pahala. Dalam satu syariat, dalam satu perkara sunat dia ada pecahan. Contoh orang baca, setengah orang dia lebur rekat pertama inna ataina. Susun cantik. Lepas inna ataina baca qul huwallah. Tak makruh. Kenapa makruh? Nisbah susunan tak makruh. Memang inna ataina rekat pertama qul huwallahu ahad. Tapi inna ataina pendek. Rekat kedua qul huwallahu pendek, depan ada pendek. Memang pendek mati dah. Memang pendek. Tapi inna ataina paling pendek. Dia 3 ayat kan? Qul huwallahu 4 ayat tak? 4 ayat. Tak boleh. Jangan baca rekat pertama inna ataina. Itu je dia punya formula dia. Saya baca. Kalau baca rakaat kedua makruh. Makruh nisbah ni, nisbah lain dapatlah pahala. Habis. Dan yang terakhirnya yang ke-6. Dia semua ada 6 lah. 6 apa? 6 ni sunat membaca surah nisbah susunan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Dia panggil surah muayyanah. Ini pahala asing. Contohnya kita pernah sebut di kuliah lain. Sejadah. Kan? Setiap subuh ditentukan rakaat pertama sajadah, rakaat kedua insa. Itu dipanggil surah yang ditentukan. Walaupun kita buat daripada kita jadi iman sampai kita pencin iman tak pernah tukar, tak apa. Tetap sunat. Tak perlu tukar-tukar. Kenapa? Takut orang kata macam wajib. Tak apa mazhab kita. Lain sama. Lain contoh apa? Contohnya qul ya ayyuhal kafirun, sembahyang maghrib malam Jumaat, dan ada beberapa situasi malam lain. Maghrib sunat rakaat pertama baca qul ya. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Terutama maghrib malam Jumaat. Tu adalah khilaf ni. Ni antara qaul yang disusun oleh ulama kita. Banyak lagi. Apa lagi contoh? Qul ya ni dengan qul huwallah ni banyak jenis sembahyang yang sunat baca rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Banyak. Antaranya antaranya sembahyang duha sama. Khilaf duha ni banyak surah muayyanah dia. Bukan wasyamsi waduhaha saja. Ada qaul riwayat sunat rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Tu. Surah apa? Sembahyang apa? Sembahyang duha. Dan banyak lagi sembahyang lain. Sembahyang lainnya sembahyang ba'diyah ataupun qabliyah. Sembahyang qabliyah, ba'diyah secara umum. Sunat baca rakaat pertama, rakaat kedua qul ya dengan qul huwallah. Itu surah muayyanah. Habis. Seterusnya qala al-musannif rahimahullahu taala. Dalam kitab kita yang keempat lah ni. Dan sunat yang keempat, apa dia? Nyaringkan suara ketika membaca amin. Di sini ni bukan sekadar nyaring, ulama kata bahkan afdal lagi kuat. Ni je. Amin je. Bukan sekadar nyaring, bahkan ulama kata afdal kuat. Amin. Jangan perlahan ataupun jangan kuat kadar tu sama dengan kita bacaan surah. Kalau boleh kuat lagi pada surah. Surah ni kadar suara macam mana? Surah kalau kita seorang diri, sunat surah kadar lebih daripada telinga kita dengar. Kalau kita menjadi imam, kadar boleh didengar oleh makmum. Kita anggaran makmum ni ada berapa? 50. Kadar boleh dengar makmum dalam. Kalau makmum kat luar, kadar boleh dengar makmum di luar. Kuat lantunan dia. Amin lebih kuat daripada turing. Afdal. Dan surah macam biasa.
Dan sunat membaca nyaring surah. Tapi dengan syarat, jika nyaring Fatihahnya. Kalau sunat baca surah ni, surah yang mana? Surah yang sunat Fatihahnya nyaring. Kalaulah rakaat pertama maghrib, rakaat pertama solat zuhur, rakaat kedua solat zuhur, tak sunat baca jahar. Kenapa? Kerana Fatihahnya sunat nyaring. Sunat perlahan. Dia tengok Fatihah. Dan sunat saktah habis. Yang keempat, yang kelima pula. Dan perkara sunat yang seterusnya. Dan yang atau pada kata atas, ta'awuz. Atau pada atas, atau pada pertama. Yang kedua, amin. Ketiga, surah. Yang keempat, nyarin. Yang kelima, dan sunat saktah. Ini bukan saktah tajwid ni. Apa dia saktah tu? Arti saktah, berhenti. Berhenti. Kadar mana minima berhenti tu? Kadar mengucapkan subhanallah. Kadar tu. Kalau berhenti tak sempat mengucap kadar subhanallah, tak dapat pahala saktah. Berhenti tu ingat, tempat dia, nantilah kita bincang tempat mana berhenti, ada 6 tempat. Tapi kita tak sebut 6 lah. Kita nak tahu dulu, saktah tu apa dia? Saktah itu berhenti kadar sempat masa 3 saat. Subhanallah. Kalau tak sempat 3 saat, tak dinamakan berhenti. Maka tak dapat pahala saktah. Dan surah tu iman kan cepat sangat. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat pahala saktah. Direct je. Nafas kejap je. Nafas tu sekejap sangat, tak sempat 3 saat. Kejap sangat. Mana tempat sunat saktah ni? Ingat dia ada 5, 6 saktah ni, satu tempat aja. Yang sunat afdal berhenti lama. Hak lain tu berhenti sekadar 3 saat je. Yang sunat lama ialah antara amin dengan membaca surah bagi imam. Bagi imam lah, bukan seorang diri. Dan dia kata, dan sunat saktah itu dah bila. Mana tempat sunat saktah tu? Antara Fatihah dan amin. Pertama. Maksudnya, antara Fatihah, selepas Fatihah. Selepas dia baca Fatihah, sebelum mengucap amin. Itu pertama. Waladdallin. Itu ada saktah. Itu saktah yang pertama tu. Sunat. Dan dalam saktah itulah kita baca Rabbi ghfirli tu. Rabbi ghfirli wali walidayya. Dan yang kedua, dan antara amin dan surah. Maksud antara amin tu, selepas dia menyebut amin, sebelum menyebut surah. Sebelum membaca surah. Waladdallin. Sekejap satu. Lepas tu, amin. Berhenti sekejap. Sebelum membaca surah. Sebelum bismillahirrahmanirrahim. Tu. Itu yang tempat yang kedua. Dan antara surah dan rakaat. Tempat yang ketiga. Habis saja surah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Yang tu tak dapat kepala saktah. Sekejap sangat. Tak dapat 3 saat. Berhenti sekejap. Baru Allahu Akbar. Baru rakaat. Berhenti sekejap. Jangan bimbang. Ada setengah tutup imam bimbang. Dia kata, saya tak boleh berhenti lama Ustaz. Makmum saya rokok dulu. Biar dia rokok dulu. Ada alasan macam-macam. Dan surah. Inilah. Ni. 3 je dia sebut. 3 lagi tak sebut. Dia kata apa? 3 lagi cari sendiri. Semua nak seorang tulis. Tutup guru tak tulis. Dia habak dalam minda dia je. Tak larat aku nampak. Ada tempat tu guru sebut semua. Ni kitab kita ni detail tu guru sebut. Ada tempat tu dia tak sebut semua. Kenapa tak sebut semua? Kalau tanya dia jangan tanya. Kita tahu dah jawapan dia, jangan tanya. Tanya kena. Cari sendiri lah. Semua nak sebab. Dalam panduan Imam Bilal kita sebut. Semua ada 6. Sebab apa dia kata? Belajar-belajarlah. Berusaha. Berdikari.
Cari sendiri. Inilah pada hak orang yang sembahyang seorang diri. Adapun imam, dia kata, maka sunat ia berhenti antara amin dan surah lamanya. Tadi minimal tu 3 saat tu, selain daripada imam. Kalau imam, kat sini, satu tempat tu, antara surah tu, dia kena berhenti lama. Kadar mana? Kadar dapat makmun habis membaca Fatihah. Ni dia panggil kadar paling afdal. Dia ada kadar sunat, kadar afdal, paling afdal. Sunat 3 saat dia berhenti, dapat dah pahala sunat. Afdal lebih daripada 3 saat, separuh Fatihah. Tapi paling afdal penuh Fatihah. Kalau imam buat macam ni tak popular tu imam. Kita dah siap baca Fatihah, dia tak mula lagi. Mula dhalin amin. Imam senyap lagi. Ataupun ngam-ngam imam pun Bismillahirrahmanirrahim. Lambat dah. Dia baca surah pula panjang. Itulah yang sebenarnya. Sebab apa? Sedikit pun tak rugi pahala kita. Tadi kita dengar lengkap Fatihah. Itu besar pahala tu. Kita Allahu Akbar. Doa iftitah baca. 1. Ta'awuz baca. 2 tak apa dah. Sekarang ni sempat dengar jelas apa dia Fatihah. Fatihah apa? Fatihah imam. Ini antara pahala sunat yang besar nilai. Sebab apa besar nilai? Kerana sunat dengar tapi ranking ataupun starter dia wajib. Fatihah wajib tak wajib? Maka dengar ucapan wajib sunat tapi besar pahala. Waladhdallin lengkap kita dengar. Lepas tu kita pun mula baca. Baca sampailah kita waladhdallin. Tak didengar lengkap sunat. Dapat pahala besar. Yang ni pula buat yang wajib. Baca sendiri wajib besar pahala. Lepas waladhdallin, iman baru mula. Sunat. Sunat apa? Sunat dengar. Pahala besar ranking sunat. Dua-dua ni besar pahala. Pahala mendengar Fatihah besar. Pahala mendengar surah besar. Cuma ulama bincang dua ni mana nilai lagi besar? Besar Fatihah. Walaupun pendek. Kenapa? Kerana nilai Fatihah wajib. Surah sunat. Iman baca surah dapat pahala imam, dapat pahala sunat membaca surah, dan kita pula dengar setiap patah perkataan direkodkan pahala sunat sebiji seperti iman dapat. Tak kurang pun. Kalau iman elok baca iman, eloklah pahala yang dapat pada kita. Maka full tak kita dapat dengar pahala iman? Full. Sebab apa? Iman beri ruang kepada kita selesai Fatihah. Walaupun tak popular iman macam ni, tapi pahala sebenarnya. Dia tak fikir ke pahala ni. Mamak ni. Yang duduk condemn ni. Kaki condemn ni. Nak cepat je dia. Pak semain seorang lah. Iman dia kena garang lagi. Condemn kerja. Semain seorang lah. Semain kat rumah. Datang buat apa? Nak cepat. Nak cepat condemn orang. Ataupun kau jadi imam. Tu elok juga tu. Yang mana condemn tu jadi imam. Saya nak ikut. Terberok baru tahu. Dia ingat iman ni mudah. Mudah lah sebab kita duduk belakang. Alah baca keluar Allah. Aku boleh cuba buat. Keluar Allah. Sesat dia. Tak jumpa keluar Allah. Dia ingat tu imam. Ada saya tak ingat Tok Guru mana pesan. Dia kata nak jadi imam tu. Walaupun dia dah hafal berpuluh kali. Sekejap lagi dia nak baca surah apa rakaat pertama. Dia kena tengok balik. Seaulanya, secantiknya tengok balik. Sebab apa? Nak berdepan dengan cabaran. Dalam tu syaitan kacau. Syaitan kacau dengan rasa gopuhnya, gelojohnya, nervousnya. Dengan syaitan lupakan. Tu nak hadapi cabaran syaitan tu, kena kuat ingatan kita. Itu yang kita dah pasih dah kalau baca keluar. Tapi jadi imam, dia habis lari. Tu keluar Allah daripada muda sampai ketua mati, keluar Allah je lah. Hal lain, aku tak nak baca lain. Taklah aku tersak, tak jumpa cari dia tu. Itu tu imam baca sejadah tu. Tak di dinding. Kopi tak di dinding. Foto step besar tadi. Takut lupa. Orang hafiz tak apa. Selesai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan dia kata tu. Dengan kira bacaan pertengahan. Baik. Lama mana dia nak paling afdal ni? Lamanya kena bagi masa kat makmum tu
dapat masa habis baca Fatihah dengan kira bacaan pertengahan pada cepat dan lambat. Nisbah sederhana, dipanggil nisbah mu'tadilah, sederhana, tak cepat tak lambat. Kadar dia 27 saat, 25, 27, 30 gitulah kita duk biasa buat. Jadi kita anggar bukan ni anggar. Waladhdallin amin. Kita anggar 25 saat bagi kat dia. Tu nak full nak afdal lah. Kalau rasa malah bagi separuh tak apalah. Dapat apalah separuh. Kita baca separuh tu makmum waladhdallin amin, kita dah siap dah. Makmum sempat dengar 3 ayat. Hak lain tu dia dengar sambil duk baca Fatihah. Boleh lah. Dapatlah pahala afdal. Tapi paling tak dapat. Paling afdal kena full. Kena bagi makmum selesai baca Fatihah je. Tapi jangan lama sangat, makruh. Jangan sampai 35 saat. Yang tu Fatihah apa 35 saat tu? Duduk 1 Fatihah setengah. Fatihah 25 saat 27 je. Dia bagi dekat makmum 35 saat ke 40. Kenapa? Galik. Bukan main handset. Jangan. Sekarang ni ada tu imam main handset tu. Ni dia bagi makmum duk baca Fatihah. Waktu dia duk baca Fatihah tu, waktu makmum baca Fatihah dia buat apa? Buka handset. Tengok nak baca surah apa. Terlebih masa. Kenapa? Galik. WhatsApp dulu. Balas WhatsApp dulu. Jahannam tu imam. Makruh. 2 makruh tu imam. Pertama, lebih masa daripada kadar sepatutnya. Yang kedua, diam tak membaca zikir ketika diam. Dia saktah tu sunat baca surah. Imam nak buat apa? Jangan duk ngelamun. Imam sunat membaca zikir sambil menunggu makmum. Nak baca zikir apa? Afdalnya ialah, zikir lain boleh. Tapi afdalnya ialah baca surah. Bukan doa. Bukan baca doa. Baca surah. Baik nak pilih surah mana? Mana-mana surah boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu, ulam dia. Tu dia tahu. Sebab apa? 27 saat. Qul huwallahu 4 ayat je, tak sampai 27 saat. Afdal, dia kena baca ayat menurun. Baik, sekejap lagi kita nak baca ayat apa? Contoh sekejap lagi kita nak baca wadduha. Baik, sebelum wadduha, surah apa? Wal-laili idza, kan? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Anggaran, jangan panjang sangat. Anggaran cukuplah 25 saat. Kita pun terus tinggalkan, jangan sambung habis satu surah. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Afdal baca dalam saktah itu surah yang kita nak baca selepas ni. Nak baca selepas ni wadduha. Jadi jangan baca walaili alam nashrah, jangan. Sebelum wadduha, sunat baca ketika diam. Tu. Okey, contohlah orang hafiz, dia baca tebuk. Maka dalam saktah tu dia baca ayat depan. Kemudian dia sambung terus. 25 saat je sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Tadi kan pelan. Tadi dia baca diri dia je dengar. Apabila sampai je anggaran dia 25 saat, teruskan kuat. Ayat mana? Terus. Mudah aja. Sebab dia nak hafal. Tu. Saya tahu. Kalau makmum yang muafiq kan. Dia dah imam tu dia lepas Fatihah. Apa dia baca surah? Imam baca surah. Lepas Fatihah tu imam tu baca surah. Tapi makmum ni makmum yang Muafiq. Apa dia dengar dulu imam baca surah, lepas tu jadi baru dia nak baca Fatihah. Apa tindakan makmum? Itu dipanggil apa tu? Itu dipanggil salah satu isu yang dibincangkan oleh ulama di dalam muafiq yang dimaafkan. Muafiq yang dimaafkan. Okay, muafiq yang dimaafkan ni salah satunya ialah disebabkan, kenapa dia tak sempat baca? Tak sempat baca Fatihah. Disebabkan dia menunggu saktah imam. Saktah imam. Ataupun dia panggil saktah imam dan surah. Macam mana contoh dia pergi takbir Allahu Akbar. Imam sedang baca Fatihah. Maka dia tunggu tak? Tunggu selesai Fatihah.
Apabila selesai Fatihah dan dia anggarkan, dia andai bahawasanya imam akan bagi ruang kepada dia, saktah. Itu panggil saktah. Bagi ruang untuk selesai Fatihah. Waladdallin amin. Kita pun terus baca Fatihah. Dia andai bagi saktah. Itu disebabkan salah satu isu. Dia ada isu lain lagi. Kita ambil isu ni dulu. Isu yang makmum menunggu saktah imam. Dia tunggu saktah imam. Iman waladdallin, dia pun baru baca. Kenapa dia baru baca? Kerana dia tahu iman akan bagi ruang saktah kepada dia. Tiba-tiba iman tak bagi ruang. Apabila imam tak bagi ruang, kadang-kadang iman turun. Ada isu iman rokok terus. Ada isu iman rokok terus. Ada isu imam tak rokok terus. Dia baca surah. Tapi surah pendek. Ada dua isu ni. Dia baca surah. Ada isu dia rokok terus. Ada isu tak rokok terus. Tapi dia baca surah. Kedua-dua ni sama tindakan. Apa makmum perlu, makmum muafiq perlu buat? Makmum muafiq wajib baca Fatihah dan habiskan Fatihah. Kadar mana? Dimaafkan. Jarak iman meninggalkan dia, ukuran dia 3 rukun panjang. Iman rokok biarkan. Iman iktidal biarkan. Kita habiskan Fatihah. Iman sujud pertama, biar. Sujudlah mam, aku nak habiskan Fatihah. Duduk antara sujud, tak apa. Kita habiskan Fatihah. Dia sujud kali kedua, tak apa. Kita Fatihah. Imam bangun, jaga-jaga. Di mana kedudukan Fatihah kita? Cuma iya lagi ke? Ataupun waladdallin dah. Kalau iman naik, nak ke rakaat belum berdiri tegak, kita dah habis waladdallin, boleh ikut. Contoh, iman naik, belum berdiri, kita waladdallin, amin. Terus kita rokok, terus iktidal. Kita kejar. Jadi jarak tetap tak sampai 3 rukun panjang. Jadi penilaian untuk dinamakan follow iman, untuk dinamakan mengikut, untuk diiktiraf sebagai makmum, mesti peraturan menetapkan tidak lebih jarak imam dengan makmum 3 rukun perbuatan. 3 rukun apa? 3 rukun panjang. 5 rukun tolak 2. 5 rukun tolak 2. Dia ada 5 rukun semua. Semua dia ada 6. Tapi kita tak kira 6 tu. Kita tak kira 6. Sebab apa tak kira 6? Sebab qiyam tak dikira. Dia setiap rakaat, dia ada 6 set, 6 rukun. Dia ada 6 rukun. Okey. Ini nak kena detail yang ni supaya clear setiap perset solat. Baru kita kuasai masbuk muafiq. Kena faham perset solat. Okey, setiap rakaat solat dia ada 6 set. Ingat, satu rakaat dia terbahagi kepada 6 rukun. Kita panggil 6 set lah. 6 rukun. Ataupun kita panggil set solat. Okey. Qiyam set pertama. Yang kedua rokok. Yang ketiga nanti kita tengok yang mana nak kena potong ni. Rokok iktidal. Yang keempat sujud pertama. Yang kelima duduk. Duduk antara 2 sujud. Antara 2 sujud. Yang keenam, sujud kedua. Okey, 6 set ni komplit 1 rakaat. Dan bayaran pahala 1 ni. Asyik-asyik ni. Ni 1. Ni 1. Ni 1. Kalau solat sendiri, kalau solat jemaah 27. 27. Okey, peraturan menetapkan dua formula. Dia panggil apa? Kes biasa. Ingat ada kes biasa dengan special case. 2 ni je. Kes biasa tertakluk kepada peraturan jarak tidak boleh iman meninggalkan kita 2 rukun. Ni mula sekali ni. Ini tak kira. Qiyam tak dikira. Mula pengiraan ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1 rukun, 2 rukun. Tidak. Dia turun nak ke sujud, batal. Sebab tidak dimaafkan. Kes biasa. Kenapa lambat? Sebab gagak. Sebab was-was. Was-was. Bukan gagak. Gagak dimaafkan.
Gagak lain, gagak tu gagak. Kalau waswas, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tu waswas. Beza waswas dengan gagak. Kalau gagak iyyaka na'budu. Dia masuk gear tu, nampak? Kalau waswas, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tu waswas. Dia main iya. Kena jekah waswas ni. Woi, iya. Biar terkejut. Okey. Tapi kita bincang yang tadi, soalan tadi, munafik pula dah. Muafik. Muafik yang dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia ialah tak salah dia. Dia menunggu sakta imam. Tiba-tiba imam tak sakta, terus rokok. Tak baca surah pun. Ataupun imam tak sakta dan baca surah pendek. Sama je isu ni. Tapi isu asin dua ni. Dia asin isu. Okey. Apabila macam ni, kes ni dimaafkan sehingga 3. 3 ni untuk special case je. Mudah ingat. Ada 14 kes je nanti kita bincang modul tu. 14 kes saja. Tak perlu ingat banyak. 9 yang ijma' berbaki tu khilaf. Di antara Ibn Hajar dengan Syarami. Macam mana kita nak kira 5? 3 tadi. Ingat. 3 rukun panjang. Ni istilah. Apabila kita bertemu dengan istilah 3 rukun panjang, dia potong 2. Iktidal. Tak dikira. Dudukan sadar sujud. Tak dikira. Hanya 3. Pertama rukun. Yang kedua. Yang ketiga. Ini saja dikira. Kenapa ni? Dikira 3. Itulah dinamakan kes yang dimaafkan. Dilonggarkan sehingga jarak 3. Ingat jarak ni. Jarak diukur dengan rukun. Macam mana? 3 ni, sujud pertama, okey. Sujud kedua, dia naik, dia tinggal sujud. Belum berdiri. Kalau belum berdiri betul, diselengkap waladhdallin, settle. Boleh turun rukuk i'tidal. Tapi kalau belum habis waladhdallin, sedangkan imam dah rakaat lain, naik, mudahnya nak ingat border dia. Berdiri betul. Berdiri tempat sah. Tapi mudah ingatnya, berdiri betul lah. Tidak ada khilaf berdiri betul. Dah berdiri betul, tidak ada khilaf. Kalau masih lagi tak komplit dan dia tak ambil tindakan satu daripada 2. Tindakan pertama mufaraqah. Tindakan kedua tak mufaraqah. Stay ikut imam. Tapi rakaat pertama tidak ada bagi dia. Fatihah yang dia sedang baca, Fatihah rakaat pertama bagi dia, rakaat kedua bagi imam. Ni insyaAllah dalam tajuk Masbuk Muafiq ni kacang je ni. Sebab apa kacang? Ulang berpuluh kali. Khairiyah pulang. Rumah pulang. Baca Putrajaya pulang. Lancar macam tu. Tak hidup mengaji. Tak hidup mengaji. Tak payah hidup ulang kaji. Dengar. Saya dulu macam tu lah. Mula-mula siapa? Sebab Tok Guru suruh apa? Apa habis ni? Apa aja bukan ingat pun. Cara takbiratul ihram ingat lagi. 21 Tok Guru suruh apa? 21 syarat sah takbiratul ihram. Ingat 21. Ingat angka je. Pergi depan Tok Guru, tutup. Ingat 21. Ingat Tok Guru. Baca separuh je ingat. Oh, rupanya mu ingat 21 je. Ya. Kelentung dia tu. Lepas tu, tak ingat Tok Guru ulang ingat. Kelas tu Tok Guru sebut. Kelas ni kita ikut je kelas mana-mana. Tak ni saja ni, saya ingat banyak kelas Tok Guru baca. Kelas pelajar baru, kita pergi juga. Kelas pelajar orang tua, hak time. Kita pun follow juga. Ada kelas pertengahan. Saya ikut juga. Memang khatam. Jemput sana, jemput sini. Tapi jangan jemput tebuk. Jangan. Biar mana-mana kelas kita khatam. Kelas lain tu, memang tambah je. Kita dengar je kelas lain. Tak apa, sebab kita dah khatam dah. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung topik baru. Tajuk baru. Fasal fi syurutul i'tidal. Masuk cara nak i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis bateri habis Ya habis awak bateri. Oh lewat habis lagi malam ni habis. Dia chai tu dia cantik dah, dia susun. Dia datang waktu kita habis.
Eh? Dia cakap apa sakit tidur, Rai? Kena chat tadi.